telapak kaki ibu. Kalau tadi ibu, tak adalah syurga. Bah, kenapa ini Kimos? Kenapa, Den? Ini panah, Kimos upin ipin, lucu cek. Mananya? Coba dang lagi lah. Mestilah syurga kan di bawah telapak kaki ibu. Kalau tadi ibu, tak adalah syurga. Beh, pici ini kah? Mahat dah aku tadi. Udah ada ahlak lalu. Beh, mau benar aku lawan pici ini. Woi, Julak! Buan ini kah sekalinya bejo kapal ha pulang. Kapal Julakai, lain kapal. Jah, dintu kah sekalinya orang lawan nang tuha tuh ucapakan salam, jangan dibakuriak-kuriak. Inggih Julakai, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa garang digawe buan ni kam nih? Pinaabot benar. Nih, Pang nah, mahati upin ipin. Bah, Kimos PG itu kah sekalinya yang viral sedunia toh. Inggih Julakai. Hadang dulu lah. Julak menelponi PG-nya nih, mau bener. Ah, mana HP Julak yuk? Sekolah Pang. Hilang nah HP Julak. Hadang Julakai, mencari lemau pian. Baju hadi sekolah. HP larang tuh hilang kedua palanya Julak. Hadang Julakai. Bunyinya nih. Nah, udah juga nah. Ya, di sini kah sekalinya? HP berpicikan, larang lagi Julak. Larang aja. Gua balik bani Julak nukar. Salah pian aja Julakai. Nah, Julak sekolah PJ-nya. Halo PJ. Napa nih? Ikam pina viral benar. Masa tu dekat surau, saya bersama Mail, Upin dan Ipin, kita orang bersembang je. Tapi tiba-tiba Upin dan Upin macam bersedih. Tapi PJ, nang viral nih kada kayak tuh kisahnya. Ginilah Om, kan Mail berkata, syurga tu di bawah telapak kaki ibu. Upin bertanya, kalau tak ada ibu? Saya jawab, tak ada syurga. Tapi PJ, yang ikam ucapkan tuh tak salah. Tahu lah kan PJ. Saya mulanya tak tahulah. Tapi Mail pukul saya. Sakit lah Om. Ya ayo ja PJ. Tapi imbah viral kayak ini Pang, apa pulang nih kam gawe? Yalah, saya nak syuting lagi lah. Nak cari nafkah. Oh tapi ikam kada bermaksud apa-apa kalau PJ. Saya tak tahu pun. Tak ada lah Om. Ayo ja PJ. Nya setiap orang tuh pasti ada bisi kesalahan, tapi yang paling baik orang bersalah tuh orang nama minta maaf. Hai, saya Fizi. Berdirinya saya di sini untuk memohon maaf pada Upin dan Ipin. Fizi tak sengaja tersalah cakap hari tu. Lepas kena cubit dengan Mail, Fizi dah insaf. Jadi, janganlah marah Fizi lagi. Fizi sedih. Fizi, jangan nangis. Kita orang dah maafkan pun. Kita kan sahabat selamanya. Betul-betul-betul. Dan hari bubuhannya PJ-nya sudah minta maaf. Inggih Julakai, kami ampih dia menyembati PJ. Aja. Woi Julak! Belum. 3. Ya, Sep. Kapal Julak. Kapal Hadang pe. Larang aja Julak. Bagus. Cang pahatang Julak. Tuh 2. Halo PJ. Ayo. Asal baik. Tiga. Nah, doy. Basa.